aku masa sekolah, okay. Aku tak tahu masa sekolah masa tu dah darjah 3. Aku ada seorang kawan nama dia Abraham tau. Dia sing tau. Okay. Lepas tu, dulu, aku tak tahu apa puncanya, tandas perempuan, pengawas kena jaga. Aku tahu kalau nak masuk, kena buka kasut. Betul. Nak masuk tandas, kena buka kasut pakai slipper tandas, okay. Masa tu PJ tau, okay. Masa PJ, aku nak tukar baju lah kat tandas. Kat tandas tu ramai sangat orang PJ, ramai orang masuk tandas. Jadi aku tak dapat nak masuk tandas lah kan. Aku pun pergilah dekat kau tahu tak, di tandas, lepas tu belakang tu dia ada empangan air tau. Macam Tangki air lah. Tangki air. Aku pergilah tukar baju dekat belakang tangki air. Memang aku tak tengok orang lain lah. Masa tu darjah 3, apa dah sangat nak buka baju apa semua. Sekali dekat situ aku tak perasan ada tai anjing. Aku pun terpijak tai anjing dan dekat tangki air tu. Kau tahu tak, masa tu aku dah buka tudung, tinggal nak buka baju je, kita dah terpijak tai anjing tu. Aku dah kena masuk tandas, dah ada sebab lain. Bukan sebab nak tukar baju, sebab terpijak tai anjing tu lah. Masa tu pengawas cakap lah, tak boleh pakai kasut. Nak masuk ni kena pakai slipper. Tapi saya terpijak tai anjing. Aku cakap macam tu kan. Lepas tu kan muka dia macam ni. Macam tu tau. Masuk je juga nak basuh tai anjing tu. Semua orang tengok aku. Semua orang dalam tandas tu semua keluar. Apa yang kau harap budak darjah 3 basuh tahi? Memang macam apa lah basuhnya. Masuk kelas. Bila masuk kelas, duduk. Aku duduk sebelah Abraham ni lah. Abraham ni lelaki tau. Lepas tu kan, suatu kelas tu bau lah. Semua orang kan dah masuk kelas. Dah ada PJ semua masuk kelas. Abraham kat sebelah aku ni. Bau! Macam putih anjing lah. Kau tu tengok aku. Aku pernah masuk tu dojo. Tadi aku terpijak tai anjing kata. Tai anjing. Semua orang tengok aku. Cakap, terpijak tai anjing. Semua jangan dekat dengan dia tau. Semua duduk jauh. Abraham tu daripada duduk sebelah aku, duduk tempat lain. Semua orang duduk jauh dari aku. Malu gila kau tahu tak. Lepas tu kan, balik rumah, tunjuk dekat mak. Mak, saya terpijak tai anjing. Lepas tu kan, mak cakap, mak tak kata apa-apalah, mak cubit je. Aku cubit je. Itulah lain kali pijak tu tengok-tengok. Ingat nak cerita sesuatu yang sedih lah dekat mak tu. Itulah kesan je. Kalau dulu besok, kalau dulu kita buat salah, kita cerita kat mak ayah tu, mak ayah pukul kita balik. Ya.